Alright guys, event kat sini. So hari ni dua indikator best iaitu MACD tambah EMA cross 921. Korang search dulu indikator ni, tengok. So dua indikator ini sebenarnya ukur momentum saja. EMA 9 dan 21 itu bermaksud aku set EMA cross guna EMA di mana dia akan kirakan average 9 candle terakhir dan 21 candle terakhir untuk tunjuk pergerakan harga jangka pendek dan juga sederhana. So korang bayangkanlah, every time bila market tu buyer atau seller in control, dia akan tunjukkan signal. MACD pula tunjuk kekuatan momentum tu sendiri. Histogram yang color merah dengan hijau tu pun ada makna. Kalau terang maksudnya tengah kuat lah. Sebab tu kalau gabung dia akan jadi lebih solid dan juga power. So aku akan tunjukkan example macam mana nak guna. So step pertama, tengok dulu EMA cross. EMA 9 cross atas EMA 21 bermaksud bullish. EMA 9 cross bawah EMA 21 bermaksud bearish. And final step, bila EMA dah cross, MACD punya histogram pun dah bertukar arah, barulah korang tahu bila masa nak buat entry ataupun close position.